Itulah percubaan Amirul Hadi Zainal dan Muhammad Zakwan Adha Abdul Razak yang hampir memerangkap Peter Cech. Komen Cech selepas perlawanan seharusnya menjadi renungan jentera serangan Malaysia. Chelsea membuka jaringan pada minit ke-30 menerusi Nicolas Anelka. Dan Ashley Cole pada minit ke-52. Meskipun sering hilang ilham atau buntu berfikir apabila mendapat ruang mengasak lawan, barisan belakang Malaysia harus dipuji dengan perwatakan meyakinkan. Penjaga gol Muhammad Helmi Eliza Elias beberapa kali menggagalkan asakan Chelsea, antaranya menampan rembatan deras Deco. Di hadapan Muhammad Helmi, kawalan kemas Nur Hafiz Zamani Misbah dan Muhammad Aidil Zafwan Abdul Razak banyak mematikan gerakan-gerakan bahaya Chelsea, terutamanya menerusi Frank Lampard. Hadi Jaafar pula sentiasa menekan barisan tengah Chelsea dan beberapa hantarannya mencemaskan pertahanan Chelsea yang dikawal John Terry. Apa sekalipun, kekerapan berdepan lawan jauh lebih berwibawa pasti mematangkan lagi pemain kebangsaan. Semangat juang kental sahaja tidak memadai tanpa aspek teknikal dan kebijaksanaan di padang. Itu mungkin dipelajari Kapten Malaysia Muhammad Syukur Adan.